Awalnya memang dilihat ada satu penipuan besar oleh ahli-ahli politik kerana Sabah dan Sarawak ini sudah mereka kenal pasti mempunyai, waktu itu dipanggil sebagai emas hitam. Emas hitam ni adalah minyak. Perkara ini daripada awal sudah pun kita lihat berlaku penipuan dan akhirnya sebab itu perjanjian MA63 ini cuba untuk dimanipulasikan oleh ahli-ahli politik, terutamanya mereka yang ada di pusat, menggunakan satu kuasa untuk terus menjarah Sabah Sarawak ini. Siapa kata Melayu Malaysia itu lemah, Melayu Malaidesh sesungguhnya hebat. Mereka sungguh hebat dalam tipu menipu. Jangankan Sabah Sarawak, dunia pun ditipu oleh Melayu Malaidesh. Jangankan Sabah Sarawak, FIFA pun ditipu oleh Melayu Malaysia. Oh Melayu palsu Malaidesh, mereka memang juara tipu menipu. Ramai penyokong politik dan juga dulu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin politik Semenanjung sewaktu masa dahulu, mereka dengan egoisnya, dengan sombongnya ataupun angkuhnya, arogannya, semua ada di situ, merasakan bahawa Sabah dan Sarawak ini terlalu menuntut, terlalu meminta-minta, terlalu orang kata berharap, seolah-olah menggemis kepada kerajaan pusat. Tapi mereka lupa bahawa sebenarnya tuntutan yang dibuat oleh Sabah dan Sarawak ini bukannya kami minta duit daripada pusat tau. Bukannya kita minta peruntukan daripada pusat sebenarnya. Kita minta sebenarnya hak yang ada, hak yang terkandung tu. Hak itu adalah duit ataupun hasil daripada Sabah dan Sarawak. Jadi itu yang dituntut. Kami tuntut benda itu kerana semua hasil yang ada di Malaysia ini akan pergi dekat pusat. Pusat perlu kembalikan mengikut perjanjian. Awalnya memang dilihat ada satu penipuan besar oleh ahli-ahli politik kerana Sabah dan Sarawak ini sudah mereka kenal pasti mempunyai, waktu itu dipanggil sebagai emas hitam. Emas hitam ni adalah minyak. Minyak yang kita hari inilah yang kita lihat Sarawak pun ada pembalahan isu minyak ini, Sabah pun ada pembalahan isu ini. Dan perkara ini daripada awal sudah pun kita lihat berlaku penipuan dan akhirnya sebab itu perjanjian MA63 ini cuba untuk dimanipulasikan oleh ahli-ahli politik, terutamanya mereka yang ada di pusat, terutamanya mereka yang memegang tampuk kepimpinan pusat itu, yang mana kuasa mereka tu ada untuk mereka putarbelitkan. Ini sebabnya pembalahan ini terus berlaku dan akhirnya menggunakan satu kuasa untuk terus menjarah Sabah Sarawak ini daripada darurat tahun 1974 yang menyebabkan Sabah dan Sarawak begitu lama tertindas dan banyak perkara-perkara yang sepatutnya dipulangkan hak tidak dipulangkan, yang menjadi satu pertikaian besar hari ini. Perkara ini bukan senang untuk kerajaan pusat nak kembalikan. Contohnya apa yang berlaku kita lihat di Sabah. Di Sabah isu 40% yang sehingga hari ini masih ceritanya runding dan runding kan.
Itu tidak mudah kerana daripada tahun 1974 dan tunggakan yang kita tak tahu ke mana, mungkin dokumen-dokumennya dah hilang dan bagaimana bentuk pembayaran, semua itu belum kita tahu. Dan kita tunggulah keputusan daripada menteri baru yang dilantik oleh Anwar Ibrahim, iaitu Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Ini adalah salah pemimpin. Contohnya kalau kita lihat sekarang ini, semakin kuatlah untuk wilayah Sabah dan Sarawak itu, terutamanya pemimpin wilayah Sabah dan Sarawak itu tidak percaya kepada politik Semenanjung ini dan akhirnya menyusahkan orang Semenanjung. Kerana kalau kita lihat, tuntutan tak dibuat, tetapi pusing sana pusing sini kan. So, ini adalah satu yang pada saya menjadi kemarahan kepada rakyat yang memendam begitu lama rasa mereka terhadap kepercayaan terhadap orang politik ini. Di Sabah ya, apabila saya berkempen di Sabah yang lepas dan penolakan awal terhadap orang kata sentimen Parti Melaya, tolak Parti Melaya, dan sebenarnya kali ini kalau kita lihat sepatutnya Anwar Ibrahim mengambil iktibar kerana pemimpin politik ini naik daripada sokongan rakyat. Sokongan rakyat yang diperlukan haruslah seluruh Malaysia. Tapi akhirnya rakyat Sabah menolak parti Anwar Ibrahim dan komponen parti itu dalamnya iaitu DAP. Sebabnya mudah. Orang tolak Parti Melaya ini tadi di Sabah adalah disebabkan oleh janji pemimpin pusat. Siapa saja yang menjadi pimpinan pusat jika tidak menunaikan tanggungjawab itu, maka partinya ataupun komponen partinya akan ditolak. Sebab itu kalau kita tengok kenapa di Sabah itu orang tolak PKR habis-habisan, orang tolak DAP itu habis-habisan. Sebab orang lihat dia Parti Anwar. Dia bukan cerita Sabah persabahan sebenarnya. Ceritanya tanggungjawab dan tunaikan perkara-perkara yang melibatkan MA63 itu. Satu perkara lagi yang melibatkan Anwar Ibrahim ini adalah beliau sendiri apabila menjadi Perdana Menteri, beliau sendiri yang berjanji laksanakan. Tidak perlu runding-runding, laksanakan. Ini bukan saya cakap, ini Anwar Ibrahim sendiri cakap. Hormati perjanjian MA63 yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin lama kita dahulu. Anwar Ibrahim cakap. Dan rakyat Sabah akan tahu, jika kamu orang tak laksanakan, maka parti politik yang ada daripada Semenanjung akan terus dihukum, terutamanya parti Anwar Ibrahim lah. Sebab janji dia sendiri. Siapa kata Melayu Malaysia itu lemah? Melayu Malaidesh sesungguhnya